Macam mana kita nak claim MySalam? Mula sekali, buka portal MySalam dan masukkan nombor kad pengenalan untuk buat semakan. Sekiranya layak, kita boleh terus masuk ke portal MySalam. Seterusnya, pilih ikon tuntutan dan pilih penyerahan tuntutan. Dekat sini, ada dua jenis tuntutan, iaitu tuntutan hospitalisasi dan tuntutan penyakit kritikal. Pilih jenis tuntutan yang berkaitan, contohnya tuntutan hospitalisasi. Sekarang, kita kena lengkapkan beberapa maklumat seperti tarikh masuk dan keluar hospital, nama hospital, dan kita perlu pilih sama ada tuntutan ni berkaitan dengan COVID atau tak. Seterusnya, kita perlu muat naik salinan kad pengenalan dan surat discharge. Akhir sekali, tekan butang hantar dan selesai.